Day 2, let's go. Barang mau letak semua kedai. Tapi bukan makanan lah. Mau letak artwork, hiasan dinding Islamic, insyaAllah. Cantik. Color can change. The kalimah also can change. Can you send me on WhatsApp this? WhatsApp. And I will check for you. Okay, sure, no problem. Okay. Assalamualaikum. Hiasan dinding. Hiasan dinding kita ni bukan lukisan biasa, dia lukisan yang timbul lah. Yang betul-betul timbul, bukan nampak timbul, dia memang timbul. Okey. Dia lukisan lebih kepada kalimah Allah Muhammad, Alhamdulillah. Saya tak pernah yang kelas sesuai nak buat tu. Okey, bagi saya yang saya nampak sesuai letak dekat cashier lah. Tapi saya hantar dulu video. Tuan Abari tengok dulu macam mana. Sesuai tak sesuai? Okey, saya Rasa macam bukan kat Penang. Harga dia ada dua jenis abang, satu yang besar, satu yang kecil. Saya forward video ke abang. Abang tengok video dulu tu lah, abang nak tengok harga dulu. Abang harga nama video sikit abang. Okey. Tapi abang cantik lah bunyi dengan nama dua-dua tu cantik. Yang tu bulan abang. Boleh. Ah. Okey. Kalau kita dah buat, lepas tu kita baru tawakal, dia akan datang satu simbol saja. Simbol tawakal tu sebagai satu simbol dah. Lepas tu kalau kita tak buat apa-apa, kita tawakal, itu saya di rumah dah tegur dengan satu orang kumpulan pemuda ni. Cakap, apa kamu buat? Kami bertawakal pada Allah, tunggu rezeki. Lepas tu saya di rumah cakap, kamu berpelut tubuh dan mengharapkan satu benda yang mustahil tanpa usaha. Jadi tawakal yang sebenar untuk tanpa kecewa, sebelum semasa selepas. Sebelum kita tawakal, semasa kita dah buat tu pun kita tawakal, dan selepas kita berdoa. Tawakal yang sebenar, yakin pada Allah. Itulah yang kami tengah usahakan, tawakal yang sebenar.